lagi. Pun tak cukup lagi besok. Sebenarnya, apa sebenarnya kita salah kita? Sebenarnya pemilik tu yang patut kita cerita. Jadi kita cerita apa pun kita tak termakan. Sebab apa? Pemiliknya tadi. Kita esakan. Itulah nikmat yang paling besar, lebih besar daripada nikmat syurga. Itulah jalan yang lurus. Bila kita sibuk memikirkan ketiadaan, kita memikirkan Allah je, maka kita tidak akan memikirkan syurga dan neraka. Maka itulah jalan yang benar. Tapi kalau kita dalam hidup ni kita banyak-banyak dapat ni, mana kita bukan menumpukan kepada Allah, kita menumpukan kepada sesuatu yang Allah jadikan tu adalah sifatnya adalah kesyirikan. Ada dua kau menyembah Allah. Nakkan tu selain Allah. Tapi kalau betul-betul ihdinas siratal mustaqim, engkau dah jelas nampak dah. Dia bagi kita syurga ke kita apa pun, kita tak berkenan lah. Sebab Rasulullah dah ajar tu dulu. Kemenangannya adalah hasbunallah. Cukup. Bukan mana dengan Allah tu masih tak cukup nak tu. Itu mana tak sempurna tu. Belum lagi. Kita tak dapat penjelasan yang ini. Maka anak cucu kita akan datang semua. Raja, menteri kita. Semua akan gagal. Kehidupan kita akan gagal. Sebab ibunya tu kita tak pegang. Iaitu akidah kita. Kenal diri Allah. Atau akidah tu kena tu dulu. Ini tidak kita melepaskan akidah, kita ambil yang lain, tetap tak diridai oleh Allah SWT. Seperti mana kita kata, oh ini makam apa ini, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita pun sibuk selawat. Yang diajarkan ini ya solat langkau ni, solat. Ini haji. Ramadan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alaikum min qablikum. Solat, lakukan siam, puasa. Seperti mana orang terdahulu puasa. Cerita puasa. Nabi tak ke situ dulu. Nabi suruh kenal apa tu siam, apa tu selawat. Allah takkan suruh kalau engkau tak beriman. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi. Allah tak akan heran kalau engkau selawat. Engkau sombong, kau rasa engkau ambil selawat. Sebab tu aku panggil orang yang ya ayyuhallazina amanu sallu. Aku tak kata semua selawat dah siapa-siapa. Tak. Dia pilih orang yang, sebab bila orang yang kenal diri, kenal Allah tu beriman, dia tak akan rasa dia berselawat. Dia balik kembali innallaha. Dia rasa Allah yang berselawat. Berasyik dengan diri dia sendiri. Itu nak dijelaskan. Oh, si Haji tak bagi selawat. La ilaha illallah Muhammad. Saya tak suka orang berselawat tanpa tak tujuan dia. Bukan tujuan kita berselawat. Allah Ta'ala kata untuk membesarkan Muhammad. Sedangkan kau tak kenal Muhammad. Padahal Muhammad tu aku. Supaya kau kenal aku tu, maka aku zahirkan Nur Muhammad. Supaya kau kenal aku. Kerana hanya Nur Muhammad yang akan memperkenalkan aku. Bukan suruh berhenti kat Muhammad. Kerana Muhammad tu aku juga. Maka itu aku kata, kalau kau nak berselawat, Allah tak kata tak beriman. Tapi kita tak fikir, kita rasa kita tak beriman pun selawat juga. Si Haji, ada hadis kata kau selawat ni ikhlas ke tak ikhlas tetap sampai. Memanglah sampai, lambat ke cepat. Saya tak cakap. Memang betul Nabi cakap begitu. Nabi dia okey je. Tapi sebenarnya yang Nabi nak, selawat yang Nabi nak ajar pada kita, aku sendiri berselawat. Mana Nabi Muhammad pun sendiri tahu bukan dia berselawat. Maknanya aku, iaitu Allah yang berselawat. Kerana Muhammad aku tu tak ada. Muhammad tu aku tu tak ada. Sebenarnya Muhammad dia tak lain. Yang ada menyatakan Muhammad pun la ilaha illallah tak ada. Jadi ini yang tak dijelaskan betul-betul. Maka kita termakan upah. Selawat ni banyak ni dapat. Selawat ni hilang penyakit. Selawat ni dapat rezeki banyak. Saya tak cakap salah. Saya tak cakap pun tak dapat tu semua. Tapi kita tak mencapai matlamat yang Allah nak. Yang Nabi nak. Tujuan selawat tadi. Nabi sendiri berselawat. Dan paling dia suka selawat ada selawat Ibrahim. Kenapa Nabi suka selawat Ibrahim? Betul? Ada hadis.
Padahal untuk dia pun dia selawat menandakan. Tapi Ibrahim tu siapa? Ibrahim tu Khalilullah, iaitu dia pun tak lain yang diselawat tu menyatakan Ibrahim membawa sifatullah. Bukan Ibrahim tu tadi, Ibrahim yang maknanya yang Allah Ta'ala bagi nama Ibrahim dan bagikan sifat yang ada pada Ibrahim, iaitu menyerahkan dirinya 100% kepada Allah, tak ada dirinya. Menyatakan itulah maksudnya. Tapi tidak dijelaskan. Nabi jelaskan akidah ni dulu. Mana bukti dia? Bukti dia Allah Ta'ala kata, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Hingga ayat Allah Ta'ala kata, barang siapa ingin dicintai aku, Muhammad katakan, ikut jejak langkah, buang akuan diri. Seperti Muhammad buang akuan diri. Lepas tu dihidupkan syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Semua syariat Allah, tarikat Allah, hakikat Allah, makrifat Allah keempat. Tapi yang utamanya, ikut jejak langkah Nabi, akhlaknya tidak ada akuan diri. Dicintai Allah tak? Tapi kalau kita ikut tapi kita